Yang kedua tadi berkenaan dengan apa? Sujud. Orang sakit dia macam ni, siapa yang boleh sujud dalam keadaan tidak memudaratkan diri dia, maka dia wajib untuk sujud. Contoh, kadang-kadang orang sakit ni, dia sakit lutut saja, tapi dia solat atas kerusi, tapi bila tang sujud dia tak sujud betul-betul, sedangkan dia boleh sujud, dia boleh turun, dia kena turun. Sebab tu orang yang solat atas kerusi ni hati-hati. Kalau dia boleh untuk letak kepala di atas lantai, dia kena turun. Kalau dia boleh letak dan dia boleh bangun. Tapi contohlah, kalau katakan dia memang tak boleh sujud, kalau sujud tak boleh bangun-bangun dah. So tak apalah, dia tak perlulah untuk letakkan dahinya ke lantai. Cuma dia perlu tunduk lebih rendah daripada rukuk dia. Itu kaedah dalam al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Maksudnya benda yang mudah tidak gugur dengan adanya kesusahan. So satu orang dia tak boleh berdiri lama, contohnya imam diri lama, dia tak boleh berdiri lama, dia kena ada kursi. So bila tak rakat, imam baca panjang, dia duduk, sebab nanti dia akan tumbang contohnya. So dia duduklah. Bila imam rukuk, dia bangunlah balik rukuk. Lepas tu dia i'tidal. Lepas tu dia sujud. Boleh sujud tak? Kalau boleh sujud dan boleh bangun betul, sujudlah. Bila masa dia perlu duduk, bila mana dia tak larat nak berdiri, duduk. Ada orang dia tak larat nak berdiri, tapi dia boleh untuk sujud, sujudlah. So jangan ambil mudah bab-bab ni. Kadang-kadang orang dia solat atas kerusi, dia ingat, oh tak apalah, saya solat atas kerusi je, tak payah turun sujud lah. Selagi mana dia boleh turun dan boleh naik dengan sendiri, so dia kena buat. Dia kena buat. Wallahu a'lam.